kehadiran anda bukan sahaja memeriahkan suasana tetapi mencerminkan semangat komuniti dan sokongan yang tidak ternilai kepada perjalanan GM Klang. Kita akan buat pelancaran waktu operasi yang baru. Mulai malam ini akan sampai pukul 10 malam. Kita boleh menjadikan bandar Diraja Klang ini satu bandar yang mampan, yang lestari dan yang membanggakan. Kita mengharapkan dengan kejayaan mereka dalam perniagaan akan meningkatkan ekonomi di Kelang, ekonomi di negeri Selangor dan ekonomi di negara kita. Kita akan mencapai bandar yang sejahtera. Jadi dengan kata itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan majlis pelancaran waktu operasi baru GM Kelang dan Cerita Selangor. 2, 1.